Item 250 gram ni dulu harga dia sekitar 80,000 sahaja. Lah ni nilai dia lebih daripada 100,000 tuan-tuan. Nilai dia lebih daripada 100,000. Jadi bagi sesiapa yang nak selamatkan duit dia daripada dimakan oleh inflasi, lebih baik tukar ke dalam bentuk item 250 gram ni. Apa tujuan kita simpan 250 gram ni? Boleh buat apa dengan 250 gram ni tuan-tuan? Rakan saya Encik Bashir Mansur tuan-tuan, dia boleh buat sebiji rumah sewa dengan 250 gram. Jadi dia bukan bina satu biji, dia buat 2 biji rumah sewa. Jadi gram emas yang dia guna sekitar 500 gram emas. 500 gram emas ni dia boleh membina 2 butir rumah sewa, di mana satu rumah sewa tu lebih kurang 250 gram emas yang dia gunakan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, dia telah membina dalam proses nak bina rumah sewa yang kelima dan juga yang keenam. Dah selesai dah 4 butir rumah sewa. Ya, sebutir rumah sewa 250 gram. Dan hasil daripada rumah sewa tu dia jadi passive income kepada dia dan dia guna untuk beli emas semula. Nah, dulu kupon emas untuk apa? Untuk bina rumah. Sekarang rumah siap ada penyewa, hasil daripada penyewa tu dia buat beli emas pula. Jadi anda kata tuan berminat untuk dapat item 250 gram ni, boleh jadikan sebagai aset untuk tuan bina rumah sewa tuan. Jom saya akan bantu untuk dapatkan item 250 gram ni, insya-Allah.